Ini dia motor yang dapat mengatasi jalan-jalan berlubang seperti semenyih. Ini dia, Suzuki V-Strom GSX. Ini dia, Suzuki V-Strom 250SX untuk korang. Alright guys, dari segi design motor ni, dia datangkan dengan design Adventure Touring Bike. So korang boleh tengoklah, rekaan depan ni pun nampak ganas kan. Macam motor scrambler, tajam. Rekaan dia yang nampak tinggi, siap bagi windshield, memang sesuai untuk touring lah. Dari segi enjin pula, motor ni datangkan dengan 249cc, 3 silinder single bike cam, dan dia menghasilkan 26 horsepower dan 22 Nm of torque. Untuk top speed dia, bagi aku boleh lah 150km per jam. Apa yang special kat motor ni? Dia datangkan dengan feature SOCS. Apa menatang tu? Suzuki Cooling Oil System. Macam terbalik, tapi tak apa. Dekat motor ni, dia tak pakai sistem apa natang tu. Dia tak So dekat motor ni, dia tak pakai air-cool dengan coolant. So dia guna sistem penyejukan direct daripada minyak hitam korang lah. Minyak hitam dia pun pakai 1.2 liter. Sebotol lah. Memang jimat lah maintenance korang. And untuk SCP ni, Suzuki, susahnya nak membaca. Dekat motor ni dia pakai Suzuki Eco Performance. So maksud dia penggunaan minyak korang tu lebih jimat lah, minyak petrol. Tangki dia pun 12 liter. Boleh pergi lah dalam 400km. Cukup besar. Untuk sistem keselamatan dia, dia pakai ABS dual channel dengan brake disc bagi depan dan belakang. Dan juga dia punya brake caliper daripada by Brembo. Versi yang entry level lah, budget punya. Hina ke? Untuk bagian meter dia, memang dia bagi entry level punya lah. Dia bagi meter 4.5 inci. Pakai yang digital hitam putih lah, macam calculator. Bapak dia. So jajan yang dia bagi tu tak banyak lah. Setakat port charging USB, handguard dan juga penatang belakang ni. Dia bagi top rack kat belakang. Itu je lah jajan dia bagi. So kalau korang berminat nak dapatkan motor entry level untuk adventure touring ni, korang boleh dapatkan dengan harga 18,500. Kalau berminat, isi form kat bio. Isilah. So kalau korang berminat, jangan lupa follow, like dan share untuk video seterusnya. Ciao.